di bawah RM30,000 sahaja. Di mana model ini akan 500cc, mempunyai banyak features dan juga mempunyai box 3 box. RM22,000. Masing-masing boleh teka lah berapa harga dia. Okey, inilah harga untuk box dengan features yang menarik, V-engine dan juga suspension sistem suspension yang sangat unik. Anggaran harga sebanyak di bawah RM8,000 sahaja. Ni bulan puasa, cakap tak ada tipunya. Betul bulan puasa. So dengan harga yang sangat-sangat mampu milik dan sangat-sangat berbaloi, hari ini Enforce dengan berbesar hati mengumumkan harga jualan bagi AX 200 QJ adalah di bawah RM8,000 sahaja. So kepada peminat-peminat skuter, bolehlah membuat tempahan di mana-mana dealers. ADX SYM ADX 400 adalah di bawah RM30,000 sahaja. So ini adalah beberapa model yang kita akan lancarkan pada dalam masa terdekat, dan seterusnya banyak lagi model-model terbaru yang akan menemui rakyat Malaysia untuk tahun 2025. This is another model that they come out, the Benda Chinchilla 500, 200cc, no sorry, it's 475cc, price about 2700, 27,888. Yeah, ni dia, V-twin engine, ABS. Ada 2 seater. Sebelum ni Benda datang dengan single seater punya motor, tapi this time dia datang dengan 2 seater, which you can bring pillion in. So standard bar, the cruiser, dual exhaust, not bad. This is how we look like. Not bad. Ya, technical spec malah cerita lah sebab ya, kita tengok dulu motor ni. It's a belt driven, bukan chain driven. Not bad. Is 16-liter fuel tank. Not bad. LCD, 16 liters. Standard normal bike, no mode and all those things. Yeah, a cruiser. Siapa berminat boleh tahan kat betul dia. Berat dia lebih kurang 200, should be around 215 kilo. 215 kilo. Yep. Technically ni dia punya spec. Tayar belakang dia mana tayar belakang ni? Oh, front 150, rear 180. Ya. Belt driven, forward control. Okey, assalamualaikum geng. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So, hari ni di hadapan kita ni adalah Benda Chinchilla 500, sebuah motor cruiser, sebuah motosikal cruiser untuk mid entry yang didatangkan dengan enjin berkapasiti dengan enjin V-twin 4-stroke 8 valve yang mampu yang berkapasiti 475.6 cc. Okey, motosikal ni mampu menghasilkan sehingga 40 4
Motosikal ni mampu menghasilkan 47 horsepower pada RPM 9,000 dan juga 42 Nm of torque pada RPM 2,000. Okey. Jangan kata abang tak payung. Ni dah ada motor cruiser, korang komplain kata tak ada V-twin. Ni dah datang V-twin. Takkan tak nak beli. Okay, tu dia Benda Cincili 500 belt driven, ada seat belakang, not bad macam mana kau nampak. Dia punya sitting position, forward control, memang ya. Okay, aku ada satu soalan je. Dia punya kunci kat sini, kat mana dia punya butang nak reset? Ni apa ni? Bukan. Ya, aku tak jumpa dia punya reset punya button. Kan meter kan selalu ada reset tu. Kat mana? Oh, touch control. Ya Allah, aku tak suka. Macam susah je. Weh. Payah. Ini dia ada guna touch control screen. Auto trip. Ni reset. Ya. Tu dia.